Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, hari ni kita nak buat latihan guna paperclip. Okey, semua ada kan paperclip ni? Caranya mudah sahaja. Gunakan paperclip ni dan asingkan paperclip mengikut warna. Kumpulan warna, okey? Biru. Ini warna kuning. Okey, kuning lagi. Dan ini warna hijau. Hijau lagi. Dan ini warna putih. Okey, mana kumpulan putih? Dan ini warna merah. So, susunkan mengikut kumpulan warna ni. Kena ambil satu-satu tau. Satu-satu. Tak boleh ambil banyak-banyak. Kena ambil satu, letak. Satu, letak. Satu, letak. Sebutkan warna ni. Hijau. Putih. Hijau. Merah jambu. Merah jambu. Putih. Kuning. Merah. Biru. Putih. Dan sampai habis. Okey? Dah habis. So, ada 6 warna di sini. Biru, merah, hijau, kuning, merah jambu dan putih. Dah habis. Okey, dah siap latihan ni. Boleh kemas balik, simpan balik dalam kotak elok sebab nanti kita nak guna lagi paperclip ni tau. Jangan hilangkan. Kemas balik, simpan semua dalam kotak ya. Dan tutup. Simpan elok-elok. Kemudian cikgu Nina akan membuat latihan muka surat. Oh, satu. Buku yang ni pula. Buku yang ni. Minggu orientasi ni. Okey? Tulis nama di hadapan ni. Buat latihan muka surat 1. Jom ke sekolah. Tulis dengan pensel dan warnakan gambar di bawah. So, ini ada kanak-kanak perempuan, ini ada kanak-kanak lelaki yang sangat seronok nak pergi ke sekolah. Okey, warna cantik-cantik. Angkat gambar dan hantar dekat cikgu. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.